kita akan congkel oil seal pakai alat ni. Okay, ada dua, sama je sebenarnya, cuma panjang pendek. Okay, rod LC ni dia panjang, dia lagi panjang, lagi mudah kita nak buka sebenarnya. Okay guys, bertemu lagi dalam channel aku. Ajak je dah lah. Alright, video ni kita nak proses motor yang kita dah buka cover set tu. So aku memang lambat buat video, kita proses satu-satu. Aku nak servis dia punya fork tu, sebab fork dia ni leaking. Okay, dia punya batang kerum ni pun dah karat. Kalau kita bawa motor ni memang dia goyang ni. Goyang dia tak selesa lah bila nak laju. Alright, so kita servis dulu dia punya oil seal dengan kiri kanan oil seal kiri kanan. Lepas tu kita ganti minyak baru. Sebenarnya kat servis fork lah. So aku tunjuk macam mana cara kita nak servis fork motor LC daripada part awal sampai kita siap pasang. Alright, so korang follow tengok dia punya cara macam mana, step by step aku buat. Right, ni sekadar panduan lah. Siapa yang dah tahu tu dia akan faham benda ni nak buat macam mana kan. Ni aku nak tunjuk kepada yang tak tahu nak servis fork, nak buat sendiri. Senang lah benda ni. Right, so kita follow, jom. Okay guys, first step kita akan buka skru Allen key ni dulu Allen key atas. Sebab for LC ni dia kena buka ni baru boleh cabut. Korang yang buka tayar dulu semua tak payah buka. So first step, macam ni aku nak tunjuk. Kau buka cover set. So dia toggle macam ni. Cover set dah ada dengan mudguard Yang inner ni tak buka pun tak apa, sebab kita janji kita boleh buka bahagian ni Okay, tu mana motor yang ada cover set Macam aku ni sebab dah buka habis, so kita buka direct terus daripada sini. Okay, alright, so boleh buka yang ni. Okay, yang ni tak buka habis pun tak apa, kita jangan longgarkan je. Okay, sebab time dia terkunci dengan T-fork dia mudah kita nak buka. Alright, so dia dah longgar macam tu, tak apa dah, kita tak payah buka habis dulu. Alright, next buka skru caliper dengan bracket hose brake. Okay, skru nut 12. Okay, so dah tanggal macam ni, kita buka tayar. Okay, kita cabut shaft ni. Sebelum tu alas dekat bawah enjin, sebab enjin akan terturun motor akan terturun ke depan. So kita alas bawah, tak nak motor jatuh Alright, settle buka tayar, kita buka lock fork ni dekat T ni, saiz nut 14. So yang ni tadi kita buka habis penutup fork Selagi kita tak buka ni, dia takkan tanggal. Boleh keluarkan spring. Okay, so curah dia punya minyak. Okay, memang kotor Korang kena ada satu Allen key saiz 10 10H. Sebab bahagian dalam fork LC ni, nut dalam tu dia saiz 10 tau, saiz 10. So dia memang ngam-ngam dengan Allen key saiz 10. Macam aku memang dah standby dah Allen key yang aku ada berapa set Allen key. So aku guna yang dia bengkok ni sebenarnya, tapi aku dah potong dia jadi straight macam ni. Kita akan gunakan T-fork saiz 10. Okay, masuk, tak kisah nak ujung ni bulat ke, nak ujung ni yang petak macam ni. Okay, mana-mana boleh. So fork LC dia tak macam EFI. EFI dia punya skru dalam ni 3 segi. Jaga aku tunjuk bila kita dah buka. Okay, so jom. Ni jangan masukkan dalam ni. Okay, so kita akan guna
Allen key untuk buka skru atas. Okey. Allen key dia saiz 8 H8. So masuk dekat sini. Okey. So tahan kaki dekat T ni, kita buka. Okey. T bawah ni kena tahan sebab dia berpusing kalau ketat sangat. Kalau yang dah lama betul-betul dia akan ketat. Benda ni nak buka susah. Okey. So dah buka macam tu, kita keluarkan balik Allen key ni. Right. Dia akan jadi macam ni kedudukan dia macam ni. Tiup kerum batang ni ada spring. Okey. Kemudian ni Allen key tadi. Okey. Dekat sini. Kalau EFI punya benda ni 3 segi tau. 3 segi. Korang boleh pakai special tools yang kita buka fork biasa tu. Okey. Tapi kalau untuk LC korang kena adakan ni Allen key size 10. Sebab dia punya skru ni memang untuk Allen key size 10. Okey. Yang tu jelah. Yang tu penting tau. Sebab kita tak nak trip dalam ni rosak. Okey, bunga skru ni kita nak dia cun je. Right. So buka ni, baru kita boleh tanggalkan batang kerum ni. Okey. Macam tu je. So ni dah seal, kita buka, dalam dia ada oil seal. Yep. Okey, karat karat teruk. So kita try buka oil seal dia. Kiri kanan sama je, aku tunjuk sebelah je lah. Okey, proses dia sama lah. Right. So cabut dah seal, akan ada oil seal dalam dua-dua ni kita kena cabut. Dia ada satu clip untuk lock oil seal. Okey, clip ni kita congkel dia keluar. Okey, ni dah karat lah. Klip ni tak apa, dia ada jual lah. Okey. Macam ni, karat lah ni, reput lah. Kita jangan guna lah kalau dah reput macam ni. Okey. Sebab tu kita kena servis fork. Perhati lah fork kita kalau dah leaking, kita servis. Jangan korang tunggu lambat. Air boleh masuk dalam ni semua sebab dah seal tu dah crack. Okey, so dia jadi berkarat dalam ni. Sekarang kita buka oil seal lah. Okey. Okay guys, untuk buka oil seal dalam ni ada orang dia congkel pakai spanner tayar. Macam aku memang dah ada aku pakai rod aku ada dua rod sebenarnya, satu LC, satu rod EFI. Okay, dua-dua function dia sama je. Yang ni aku pasang sendiri . Korang pun boleh buat benda ni. Rod yang lama-lama yang dah tak pakai tu. Okay, benda ni mudah. Kita akan congkel oil seal pakai alat ni. Okay, ada dua, sama je sebenarnya, cuma panjang pendek . Okay, rod LC ni dia panjang, dia lagi panjang, lagi mudah kita nak buka sebenarnya. Okay, so cara dia masuk dalam ni dan kita ketuk sini, dia akan congkel oil seal ni keluar. Right, so sambil tu korang kena alas
Okey. Alas dekat bahagian bawah ni, kita tak nak fork ni rosak dia punya permukaan ni. Okey. Okey. Nampak pakai ini ya. Sebab OIC kalau dah lama memang susah gila nak keluarkan. Okey. Ikut cara masing-masing lah. Macam aku memang pakai benda ni yang aku dah buat sendiri. Okey, nampak? Okey, siapa nak tiru-tiru lah benda ni. Okey, janji dia ada cangkuk sikit lah sini. Okey. Dia akan tercangkuk untuk angkat oil seal. Okey. Okey, boleh nampak dia mudah. Right? Cuma risiko dia akan rosak lah sikit atas ni. Atas ni tak apa, dia rosak sebab kita akan cover pakai dust seal. Okey. Tu je lah. Alright. So dah terbuka benda ni. Next part kita cuci ya. Cuci bagi bersih semua. Lepas tu kita ganti minyak dan oil seal baru. Alright. So setakat ni korang nampak dia punya step macam tu lah. Okay guys, siap basuh korang pastikan dalam dia ni bersih. Okay. Okay, lubang dalam tu bersih, tak nak ada minyak-minyak apa. Okay, bahagian oil ni kita bersihkan betul-betul aku pakai mesin ni. Okay, kita cuci betul-betul. Sebab aku cuci pakai sabun, dia susah nak hilang. So dia selit celah-celah, kita bersihkan lah. So korang pastikan dalam ni bersih untuk bahagian oil seal ni. Right. So macam ni dah bersih, baru kita boleh pasang oil seal. Okay guys, kalau korang ada mata bros macam ni ni nilon ni, kita boleh guna untuk polish batang kerum ni. Okay, so bila polish okey lah sikit daripada kita biar macam tu je. Okay, aku gunakan ni batu polish. Yang ni grade berapa aku tak ingat tapi dia memang halus lah. Ni kilang punya. Dia kalau dekat Shopee tu, dia batu dia warna hijau, ni dia warna biru. Lama dah aku guna batu ni. Dia punya grade halus daripada yang hijau. Right. So siap dah semua. Ready. Barang kita dah cuci semua. So kita pasang oil seal. Oil seal kita pakai brand ni FRG. Dia sama dengan Wave 125, EFI, Chris Y15. Okay, saiz oil seal dia sama, so boleh pakai. Beli ni satu set dapat sepasang. Okay, jom kita pasang ni, just masukkan dan ketuk je lah bagi masuk. Okay, nak bagi dia licin sikit, kita letak minyak atau grease. So aku letak minyak sikit sikit just nak bagi dia mudah masuk. Okay, so dah minyak macam ni. Mana atas mana bawah korang boleh tengok sendiri. Okay, yang ni bawah, yang ni
atas. Dia tebal dan kita boleh ketuk lah atas ni. Okey, masukkan je. Aku guna box saiz 27 dia ngam-ngam untuk lubang fork boleh ketuk bagi masuk. Okey, korang ketuk pastikan dia lepas dekat akuk yang kita untuk selit dia punya pin tu. Okey, macam ni dah cun dah masuk. Okey, masukkan pin. Pastikan dia masuk dekat longkang dia. Okey, dia ada longkang dia untuk lock pin ni. Alright. So, selesai. Masukkan batang kerum. Okey. Alright. Lepas tu kita masukkan shaft dalam ni. Okey. Alright, macam tu ya. Kemudian kita masukkan balik Allen key 10 untuk kunci dia punya bawah. Okey, pastikan dia masuk betul-betul. Lepas tu ikat skru Alright, pastikan ketat lah. Sebab kalau tak ketat bahaya. Mana yang tak ketat dia boleh tertanggal. Okay. Alright, so settle. Pasang oil seal. Lepas tu dah seal, kita pasang balik Yang ni simple lah. Just tekan je, dia akan masuk. Okay. Alright. So settle satu. Okay guys, siap pasang dua-dua. Pastikan kunci dia betul dengan ada washer. Kemudian spring. Okay, 4 spring ni dia ada yang rapat, dia ada yang jarak. Okay, yang rapat ni akan duduk bawah. Kemudian kalau korang perasan, spring fork sebelah panjang dan sebelah pendek. Okay, dia akan kok mana pun dia mesti ada terlebih sikit macam ni. Okay. Alright. Yang terlebih ni dia akan duduk bahagian right disc, right, sebelah kanan. Yang pendek akan duduk belah kiri. Korang kena pastikan benda tu. Okay, korang ukur sendiri, boleh nampak yang mana panjang, yang mana pendek. Right, so yang ni panjang, letak siap-siap dalam bahagian disc. Bahagian disc dia ada ni Okay. Okay, yang ni belah kiri. Alright, so dah jadi macam ni. Sekarang masuk part, nak masuk minyak. Okay, aku pakai minyak fork brand Motul 20W. Okay, lama aku pakai minyak ni, tak habis-habis. Right, so satu batang fork kita sukat 65 ml. Korang kena ada alat ni benda yang sukat ni. Okay, macam ni 50 ml, ada lebih sini, ni 60, 65. So kita sukat 65 ml. Okay, dalam ni 65 ml. So kita tuang dulu siap-siap dalam fork kalau korang letak lebih,
Macam biasa lah, fork akan jadi keras lah. LC standard 65ml, ada orang dia top up sampai 70. Okay, macam aku suka buat 65 sebab dia tak adalah keras sangat. Right, terpulang masing-masing. Korang boleh test korang punya rasa fork. Right, so habis 65ml macam ni, siap satu. Kita buat dua-dua. Okay guys, dua-dua dah letak minyak, so kita boleh pasang balik dekat T4 LC Alright, jom kita pasang. Okay guys, dah letak minyak, dah letak spring. Kita masukkan balik dekat dia punya fork T4 Okay, macam LC dia ada stopper, dia akan sangkut dekat ni So mana yang nak turunkan fork tu, korang kena buang lah stopper atas ni. Okay, macam ni dia standard So kita masukkan balik. Memang dia takat tu lah dia boleh masuk, dia takkan terlajak keluar. Okay, kemudian boleh kunci nut 14 Alright, so settle belah disk, pasang balik dia punya penutup Korang kena tekan sikit dan masukkan. Alright, pastikan ketat So settle sebelah, kita pasang sebelah lagi. Alright guys, so siap pasang kiri kanan fork. Macam tu dia punya cara. Lepas tu korang boleh pasang balik. Yang mana ada mudguard, pasang mudguard. Lepas tu pasang tayar sama. Alright, so video aku sampai sini Nanti next kita sambung lagi projek kat motor ni. Alright guys, sekian, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa subscribe.